Susah kita ni endingnya mati je. Kalau hari ni mati, hari ni lah susah. Macam saya dah hari-hari pergi ceramah. Ya, saya boleh katakan tak ada hari tak ada ceramah, hari-hari ada, hampir hari-hari ada. Saya pun kadang-kadang fikir juga, bila ending ceramah ni, bila mati. Kalau saya mati malam ni last ceramah. Saya pun terfikir juga, bila lah saya nak datang kuliah je. Patutnya tuan-tuan boleh je balik tadi temankan cucu tengok Doraemon. Tapi tuan-tuan stay, tunggu. Fikir juga, bila lah nak habis dengan kuliah ni. Asyik-asyik kuliah. Ya. Tapi kita tunggu sebab apa? Sebab sementara masih hidup. Ya. Tadi sekalian, nilai kita sebagai manusia ni, bila mana kita berjaya mentaati perintah Allah. Ya. Ada orang nilai apa dia? Ni tengok tanah dia banyak. Dulu kita tengok orang tanah banyak, kita kagum. Banyaknya tanah dia. Subhanallah. Tapi hari ni bila kita dengar, tanah berapa? 400 hektar. Dalam hati, kesiannya kalau mati jenuh nak jawab depan Allah 400 hektar. Bertanya Haji, kereta berapa? 4 biji. Dalam hati, ya Allah, banyaknya kereta dia ni, kalau mati jenuh nak jawab depan Allah. Di rumah sewa berapa? 40 pintu. Ya Allah, jenuh besok nak jawab depan Allah.